أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ini kita sambung lagi pelajaran kita pada ayat yang ke-157 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu saja ayatnya, pendek saja. Yang bermaksud ini kita terjemah kita terjemah harfiah dulu, iaitu terjemah satu-satu. Ulaika maknanya mereka itu ataupun orang-orang itu, boleh belaka. Alaihim ke atas mereka. Salawatun selawat. Dia banyak tu. Selawat. Ini nanti kita royaklah apa makna dia selawat tu, tapi kita terjemah sini selawatlah dulu. Mir rabbihim, min daripada, rabbihim Tuhan mereka, wa rahmah dan juga rahmah. Wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan ulaika mereka itu, mereka al-muhtadun, mendapat petunjuk. Mereka itu mereka, dua kali itu. Itu kalau kita terjemah harfiah lah. Okey. Terjemah biasanya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka. Ini sebenarnya dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan ini adalah tafsir kepada selawat tu dah. Sesetengah terjemah dia tafsir tu. Berbagai-bagai kebaikan itu tafsir kepada selawat lah. Selawat daripada mereka, mendapat selawat daripada Tuhan mereka. Apa selawat daripada Tuhan mereka? Iaitu mereka mendapat macam-macam kebaikan. Itu kira-kiranya macam dia sudah tafsir dah. Tapi ada juga terjemahan mereka itu mendapat selawat daripada Tuhan mereka. Mereka itu mendapat selawat daripada Tuhan mereka itu. Kalau terjemah dengan selawat saja, dia boleh macam-macam makna lagi. Wa rahmah, dan serta rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya. Sebenarnya muhtadun ni daripada perkataan hidayah. Kalau nak kira hidayah ni makna dia petunjuk dah. Tetapi biasalah kita ada benda yang kita gabungkan, ada benda yang kita tidak gabungkan. Sebagai contoh, kita kata jiran. Jiran tetangga. Kan nak kira kan, kita gabung lagu tu. Jiran tetangga. Nak kira jiran tu makna dia tetangga dah dah. Tetangga pun lebih kurang makna jiran lah kan. Tetapi kita gabung sekali jiran tetangga. Cuba terang ni. Nama dia. Cuba tu terang lah. Kalau nak kira terang tu pun cubalah. Tapi kita gabung sekali dah, cuba terang. Begitu juga petunjuk hidayah. Kalau nak kira lebih kurang lah. Petunjuk hidayah. Okey. Tak apa. Cumanya dia ayat ni dia ada potongnya dia lah. Sini dia ada dua bahagian. Dua bahagian ataupun kita kata dua potongnya, walaupun sebenarnya satu ayat tu.
satu ayat tetapi dia dua bahagian. Bahagian yang pertama, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Itu satu. Itu bahagian yang pertama. Wa ulaika humul muhtadun. Ini bahagian yang kedua. Dua ayat lah. Dua bahagian. Kira-kiranya kalau dari segi baca tak boleh lah nak berhenti tengah tu. Ulaika alaihim salawatun. Berhenti situ saja. Tak boleh. Apa sebab dia macam jadi tergantung ayat tu. Macam kita berhenti di tengah-tengah ayat lah. Saya telah pergi, berhenti situ dah. Tak boleh. Saya telah pergi ke pasar, koma, baru boleh berhenti. Kemudian saya di sana saya membeli ikan. Berhenti pula. Di sana saya membeli, berhenti situ saja tak boleh. Berhenti setakat tu. Dia kena habis ayat tu. Begitu juga di sini. Ulaika alaihim tak boleh. Berhenti setakat alaihim. Dia kena berhenti warahmah di situ. Lepas tu baru sambung pula wa ulaika humul muhtadun. Kalau tak boleh, kalau mengikut baca lah. Kalau kita tak boleh nak terus kira ulaika alaihim salawatun, tiba-tiba nak batuk dah. Lepas tu kita nak sambung mir rabbihim wa rahmah, tak boleh sambung lagu tu. Kita kena start mula. Kena start balik ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Kena start balik. Kalau kita terpaksa berhenti tadi lah. Kalau nak kira tak boleh berhenti. Seterusnya, kaitan antara ayat. Ayat ni secara umumnya menceritakan berkenaan dengan ujian. Start daripada surah, kita ulas sikit lagi lah. Suka nampak benda kita duk bincang tu duk gapo. Secara umumnya ayat ni duk bincang berkenaan dengan ujian. Ujian di mana di zaman Nabi lah. Start daripada juz yang kedua, ujian apa dia? Ujian berkenaan dengan pemalingan kiblat. Itu ujian orang Islam pada ketika tu. Ni secara umum lah, secara kasarnya. Orang Islam secara umumnya orang Islam pada ketika tu diuji dengan salah satu ujiannya ialah pemalingan kiblat. Tak kira lagi ujian ketika berhijrah ke apa, ujian ketika perang orang pada masa tu dah. Ujian nak menerima benda-benda yang pelik-pelik. Sebagai contoh Isra' Mi'raj apa itu semua adalah ujian belaka tu. Ujian kepada orang Islam, tetapi pada ketika tu pada tu tak ada dah. Isra' Mi'raj Nabi apa tu dah. Pemalingan kiblat sudah tidak berlaku dah selepas Nabi tak ada. Tetapi ujian itu tetap berterusan lagi pada semua orang. Tak kira lah orang Islam ke orang tidak Islam, ujian itu tetap berterusan. Dia start di mana ayat dia? Dia start di ayat ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Beberapa ayat sebelum daripada ni, ayat yang ke-153. Tak ujian secara umum, ujian kepada semua. Cumanya kepada orang Islam Allah sudah sediakan dah bagaimana sediakan cara-cara ataupun Allah telah bagi persediaan lah kepada orang Islam dalam persediaan dalam menghadapi ujian itu. Apa persediaan dia? Saya sudah sebut ista'inu bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Sebelum daripada ni kita sudah royak dah kenapa disebut salat. Sebab itu sebenarnya adalah untuk kita kata melatih. Disebut solat tu adalah untuk melatih orang Islam lah. Khususnya orang lain sebab dia tak ada solat tu dah. Orang Islam melatih orang Islam supaya bersabar dah situ. Mengajar supaya sabar dengan semayang. Walaupun kita kata semayang mudah saja, dia nampak mudah tetapi sebenarnya payah. Nak kena sebagaimana yang disyariatkan lah. Sebagaimana hak Nabi nak tu sebenarnya itu susah. Sebab tu disebut aqimus solat. Aqimu semua dah. Aqimu,
dirikan semaya, bukan semaya saja. Sallu, kalau sallu tu semaya saja dah. Ini dia campur sekali. Kalau dalam Quran kita akan jumpa sama wa iqamis solah wa ita'iz zakah. Iqam ataupun iqamah, mendirikan semaya ni payah. Semaya mudah. Mendirikan semaya ni hak disebut iqamis solah tu, iaitu dia kena jaga dengan menjaga sunat-sunat dia, dengan menjaga segala benda lah. Start daripada ambil air semaya lagi sampai ke habis semaya. Menjaga hak afdal dia, hak lagu mana. Semaya belakang dah. Tapi semaya di masjid, lagu mana dah? Itu susah. Semaya di masjid. Yang mana disebut dalam hadis-hadis apa banyak lah. Sehingga sesetengah mazhab ada orang yang duduk dekat dengan masjid tak boleh, memang kena semaya di masjid. Nak royak betapa utamanya semaya di masjid itu tidak semua orang boleh buat. Nampak tak? Tapi memang itu lebih gana-gana pun. Maknanya kalau kita ni tidak semaya di masjid, tidak sempurna lagi semaya kita. Walaupun kita kata semaya dah, mula-mula dia naik semaya jemaah, semaya berjemaah, lepas tu naik semaya di masjid, lepas tu naik pula semaya di masjid saf yang pertama, lepas tu saf hok kanan, pula tu naik nak dapat benda tu duduk. Dengan kita kata berterusan, itu memerlukan kesabaran tu, kena sabar lah. Lepas tu disebut lagi dalam hadis-hadis ke apa dah, jalan kaki pula. Orang hok jalan kaki pergi ke masjid, betapa apa ni disebut besar pahala dia. Dia akak kaki kanan, orang hok jalan kaki pergi masjid ni akak kaki kanan, hapus dosa, boleh pahala. Akak kaki kiri pula hapus dosa. Tu setiap langkah dia tu duk kena jalan lah. Kena jalan pergi masjid. Kalau naik kereta kau naik motor, kira-kiranya lagu mana? Bukan kata tak boleh, boleh. Kurang. Bila kurang lagu tu itu, kira-kiranya nak dapat iqamis solah tu, tak berapa lagi yang disebut dalam Quran. Berarti kita kata payah benda tu. Semaya fardu belakang tu, tak kira hak sunat lagi tu. Apa tu lagi? Semaya subuh kau payah. Semaya isya disebut dalam hadis tu. Hak jaga dua semaya ni, iaitu semaya subuh dan semaya isya. Orang yang jaga dua semaya, semaya di masjid seumpama semaya subuh dan semaya isya dalam jemaah di masjid, akan dapat Tuhan sebut dalam hadis sebut tu. Dalam hadis dia akan dapat lebih baik lagi daripada dunia dan segala isi dia. Hak tu hak semaya subuh saja dah. Hak semaya dua ni kira-kiranya dia tidak akan tinggal dah. Sebab benda hak dia nak dapat ni, kalau dia tahu gapo hak dia akan dapat, memang dia tidak akan tinggal walaupun dengan ngakuk pergi buat semaya ni. Sampai benda ayatnya besar benda tu, tetapi itulah payah. Tidak sebagaimana bila sebut semaya. Sebab itulah disebut ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Itu latihan dah. Sebelum daripada ditimpa musibah lagi, Tuhan sudah royak dah cara-cara dia lagu mana nak menghadapi. Lepas tu marilah disebutlah musibah-musibah dia tu dah. Macam-macam ujian. Wala namluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju', takut, lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, kematian dan sebagainya. Tuhan pun sebut ujian sikit-sikit. Tetapi orang yang sabar, wa basyiris sabirin, orang yang sabar tetap mendapat berita gembira. Iaitu siapa dia orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat yang ke-156. Bila daripada ni lah, siapa orang yang sabar? Iaitu orang yang ketika dia menghadapi ujian tadi, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bukan semata-mata kata saja. Dia bersabit dengan pengakuan ni. Pengakuan. Kita mengaku kita ni hak Tuhan. Semua kita belakang, bukan saya dah. Kita semua. Hak milik kita semua. Ini hak Tuhan belakang. Kita mengaku. Jadi kalau dia nak ambil ke, itu hak dia. Dia nak pergi kurang sebelum ni sihat jadi sakit. Itu
hak dia. Kalau dia nak kurang sikit pun dah, itu kita tak boleh nak takwil lah. Sebab apa sebelum ni sihat tiba-tiba jadi sakit. Sebab apa sebelum ni muda, sebab apa jadi tua. Sebab apa sebelum ni rambut hitam jadi putih. Ada. Sebab apa sebelum ni gagah apa jadi tak gagah, sebab tu hak dia. Milik dia belaka. Jadi atas dia lah. Dah dia nak buat lagu tu. Orang tu dia bagi sihat balik-balik. Kita sakit. Sebab apa? Sebab hak dia. Sebab apa dia nak bagi orang tu sihat? Atas dia belaka. Tu pengakuan. Dia kaya kita susah. Hak dia belaka. Kaya pun hak dia. Susah pun dia bagi kita susah pun. Itu hak dia. Dia nak uji kita lagu tu. Kita kata dia nak uji kita dengan susah. Hak tu dia nak uji orang tu dengan senang. Tetapi terpulang. Kita tak boleh nak minta. Saya pilih. Saya pilih kena uji dengan senang. Saya nak kena uji dengan senang. Saya pilih. Tak boleh nak pilih lagu tu. Inna lillah. Hak tu hai belaka. Keputusan di tangan dia belaka. Lepas tu wa inna ilaihi raji'un. Ini juga pengakuan yang kedua. Hak itu semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Maknanya atas segala benda yang kita buat akan dapat balasan lah. Kembali ni maknanya kita akan dibalas. Dibalas berdasarkan kesabaran kita, berdasarkan kalau kita lulus ujian, maka Tuhan akan bagi. Akan kira belaka. Bila kembali kepada Allah, Allah ni dia tak ada dah. Bila kembali kepada dia, maka tak ada nak rasuah, nak bayar, nak nambah, nak suruh orang tolong. Pada ketika tu tak ada dah. Kecuali hak Tuhan izin, boleh tolong. Hak Tuhan izin, hak Tuhan sebut dah. Ada akan memberi syafaat dan sebagainya tu dah. Hak tu yang boleh. Selain daripada tu, kira-kiranya tak ada apa-apa atas dia belaka. Dialah yang membalas segala benda. Maknanya bila kita yakin lagu tu, kita tidak sedih lah. Kita tidak sedih. Tidaklah berputus asa sangat. Tidaklah kalau dapat agak suka lajuk. Kalau tak dapat sedih lajuk. Tidak. Itu ayat sebelum daripada tu. Orang yang sabar tu orang yang ucap innalillah. Seterusnya, mari ayat ni pula. Ayat ni, ayat yang terakhir ini menyatakan ganjaran kepada orang yang sabar dan ucap innalillah tadi. Ataupun kita bagi istirja lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dibagi istirja. Alhamdulillah, hamdalah. Subhanallah, tasbih. Sebagaimana kita sudah bayar dah sebelum daripada ni dah. Orang yang beristirja dan sabar, apa balasan dia? Inilah balasan dia. Pada ayat yang kita tengah baca ni. Iaitu mereka mendapat selawat daripada Tuhan mereka, daripada Allah lah. Rahmat. Dan juga mereka ini mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Ini sebagai ganjaran. Tadilah banyak-banyak tadi tu. Kira lah di zaman mana pun, di zaman Nabi sekalipun, inilah ganjaran dia kira-kiranya dah. Orang yang sabar dan juga orang yang beristirja di zaman Nabi, maka ni balasan dia. Di zaman kita, di zaman selepas daripada kita pun, ada apa balasan yang kita akan dapat? Inilah disebut beberapa perkara ni. Iaitu, kalau nak kira ada 3 lah. Dia akan dapat benda, 3 benda hak besar. Hak lain boleh jadi dia dapat lagi. Macam contoh kita kata, orang yang sabar dan juga beristirja, hati dia jadi tabah. Hati dia jadi cekal. Itu apa ni? Benda yang kalau nak sebut boleh tak, tapi sebab banding dengan 3 ni, hak tu kecil. Jadi tak perlu sebut. Lagi kita kata apa? Allah akan, sebagai contoh, Allah akan gantikan kepada dia di dunia. Tu kalau ganti di dunia tu tak boleh jadi Allah ganti dah. Boleh jadi berlaku. Orang sabar beristirja tu akan ganti yang lebih baik untuk dia di dunia. Tapi tak perlu sebut. Sebab kalau ganti dan ganti pula hak atas dunia, kalau nak kira kecil berbanding dengan 3 ni. Itu disebut 3 ni. Iaitu apa dia? Dia dapat ganjaran selawat daripada Tuhan, rahmat dan juga hidayah. Itu ayat ni. Seterusnya,
Mari pula ayat selepas daripada ni. Sebenarnya ayat selepas daripada ni dia cerita lain dah lah. Secara kasarnya tak ada dah nak cerita pasal dia dan sebagainya tu. Dia cerita berkaitan dengan benda lain, iaitu inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi. Itu duk cerita berkaitan dengan ibadah haji, ibadah ketika kita buat haji ataupun kita buat umrah lah. Apa yang kita nak buat. Jadi ayat hak sebelum daripada ni, hak kita duk bincang ni, menyebut berkaitan dengan sabar ketika diuji. Sabar. Kita sabar ketika kita terkena macam-macam musibah. Ini berlaku kepada semua ni. Kalau nak kira, ini kepada semua orang. Tak kira lah orang Islam ke orang kafir ke. Seterusnya hak ni pula ayat selepas daripada ni, ayat 158 nak cerita berkaitan dengan ibadah khusus. Ibadah khusus. Hak ni kepada sesetengah orang saja. Sesetengah orang saja. Kalau sebelum daripada ni ujian, semua kena dah. Tetapi kalau berkaitan dengan haji ni sesetengah saja. Adalah orang yang pergi buat haji tu. Buat haji lah, merasa kesusahan ke apa tu dah. Susah ketika buat haji lah, ke mana payahnya, dengan panasnya, tidak serupa kita. Boleh kata jauh lah dengan Malaysia ni dah. Dengan panasnya, dengan payahnya, dengan ramanya orang. Itu semua adalah ujian kan. Ujian belaka tu. Tetapi ujian kepada sesetengah orang saja. Itu kalau nak kira kait dah tu. Kalau sebelum daripada ni, semua. Ujian itu boleh kena kepada belaka. Sebagai contoh kita kata kehilangan jiwa, kematian orang yang kita sayang dah. Ini semua akan mengalami kan. Tetapi kalau hak buat haji tu, berkaitan dengan haji, umrah, setengah saja yang dapat rasa. Orang hak tak pergi sana tak boleh rasa dah. Susah dia ke mana dah. Lah ni yang kira-kira mudah lah sikit dah. Mudah sikit tetapi tetap payah. Bukan kata orang ada piti dia tak payah. Tak payah beratur, kena beratur juga. Kan? Dia kena bersesak juga. Tidak kata dia sore lagi nak nak lepak jamrah ke apa tu dah. Dia sore tidak. Panas rupa je kalau panas pun. Tetap ada lagi kesusahan ataupun kita panggil ujian. Ini berlaku di dalam amalan-amalan yang tertentu saja. Lepas tu ayat 158 ni pula nak royak kepada orang mukmin. Hidayah ni bukan dengan kita sabar ketika dapat ujian saja, tetapi ketika kita menunaikan ibadah dan juga menunaikan syiar-syiar yang Allah sudah tetapkan. Itu juga adalah ujian belaka. Ketika kita nak buat ibadah ni, ujian juga. Mau disebut ujian yang kena kepada orang-orang tertentu saja. Ada juga yang ketika kita nak menunaikan ibadah ataupun kita pakai syiar agama dia semaya. Semaya itu kena kepada semua. Ketika kita nak buat ibadah, tak nanti ke rumah terbakar. Rumah terbakar itu ujian yang kita kena sabar dah. Nak buat ibadah pun ujian juga. Nak buat nak menunaikan syiar hak Allah tetapkan, hak Allah sudah tentukan kepada kita, itu juga adalah ujian. Ujian juga. Sebelum daripada ni dia sebut tu ya dah. Khauf wal ju' wa naqsim min al amwal dan seterusnya. Ni lebih jelas lagi. Nampak dia nak ayat di dalam menunaikan ibadat ada ujian. Ujian belaka sebenarnya. Syiar agama ni kepada dia yang kalau kita tengok tu, itu tanda orang tu Islam. Itu syiar. Tanda orang Islam. Boleh cek. Bagaimana nak cek dia Islam? Tengok. Bagaimana nak cek? Contohnya kita kata masjid. Itu syiar. Syiar agama. Syiar agama Islam. Cek lah tu dia tu orang Islam. Kalau ada masjid situ tu dah. Cek ada orang Islam situ. Bagaimana nak cek dia orang Islam? Dia makan hak sembelih. Makan hak sembelih. Mudah ke payah nak buat benda tu? Payah juga sebenarnya.
Agak payah. Terutamanya di tempat-tempat hok tak ada. Apa ni? Payah nak cari benda-benda yang halal dah. Benda-benda hok sembelih. Di negara-negara kafir. Nak lagu mana? Dengan sebab tak sembelih tu saja dak makan roti lah kita. Makan buah sajalah kita. Tu. Itu susah. Itu ujian tu. Ujian di dalam nak buat hak agama tetapkan. Tu ayat yang ke-158. 157, 156 itu ujian secara umum. Seterusnya, kita pergi pula dari sudut bahasa lah. Sini kita nampak ada saja. Dari sudut bahasa, zaika alaihim salawat. Salawat tu asal makna dia doa. Salawat ni jamak kepada solah. Solatun. Solat tu doa. Bapa semaya tu dipanggil solat. Sebab dalam semaya tu penuh dengan doa. Sebab tu kita panggil solat. Okey. Seterusnya kalau solat atau selawat lah. Selawat itu mari daripada Allah. Maknanya kita kata Allah berselawat kepada orang tu. Allah berselawat kepada siapa-siapa. Itu makna dia apa? Itu makna dia rahmat. Allah bagi rahmat kepada. Okey. Lepas tu kalau selawat itu mari daripada malaikat. Malaikat berselawat. Malaikat berselawat itu makna dia ke dia? Itu makna dia istighfar. Dalam Quran ada sebut tu. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa 'ilma. Malaikat beristighfar kepada orang-orang yang beriman. Itu makna selawat. Kalau daripada malaikat tolong minta apa untuk kita. Bukan kita sendiri minta apa. Malaikat tolong minta apa. Itu selawat daripada malaikat. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah yang berselawat kepada kamu. Ada dalam ayat Quran, wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Sebenarnya ada bawah ni. Menurut Al-Quran. Kita apalah. Kita tengok menurut Al-Quran pula. Ayat ni, iaitu ayat yang ke-157 yang kita tengah baca ini, dijelaskan lagi oleh ayat-ayat lain dalam Quran. Iaitu firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. Di kalangan mereka ni kami jadikan pemimpin yahduna bi amrina, yang membimbing kaum dia masing-masing tu dengan hukum, kepada hukum agama kita. Maknanya ada di kalangan manusia ni Tuhan jadikan dia ni mengajak orang-orang bawah dia tu kepada agama. Ada hak Tuhan ajar lah, nak suruh ikut hak Tuhan, nak suruh ikut hak Nabi. Ada lah gitu. Okey. Yahduna bi amrina lamma sabaru. Selama mana mereka bersabar. Yahduna bi amrina lamma sabaru. Dalam menjalankan tugas itu. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini ayatnya dalam berdakwah gapo ini juga memerlukan kepada sabar. Nak jadi pemimpin, nak suruh orang turut agama, yahduna bi amrina. Nak suruh orang turut sebagaimana hak Tuhan nak. Itu kena sabar lah. Kena sabar. Apa? Sebab biasanya orang ramai ni tidak sebagaimana hak Tuhan nak lah tu. Orang ramai ni kat dia nak supaya orang ramai nak ikut supaya ramai-ramai. Orang ramai ni biasanya nak ikut supaya hak tu nenek dia dah buat. Tu hak biasanya. Pas lagu mana kita nak buat? Kena sabar. Kena sabar. Tak boleh kita kata orang Kelantan kata kongoh tu. Kongoh. Tak si kat sudah. Tak si tu sudah. Malah cara ikutlah. Jadi gana pun. Biar bunuh, biar masuk neraka lah. Tak boleh lah gitu. Maka tinggal umat dia. Tidak begitu. Para Nabi ke apa kali kita tengok tu. Lama kalau Nabi Nuh tu tu. Dekat 1000 tahun. Royak semacam. Sehingga ngelah kali tu saya kata tak payahlah. Boleh dah. Pandai dah cukup tu. Nabi Nuh tu. Kalau tidak dia royak lagi tu. Dia dakwah lagi.
Jadi bila sabar ini, maka bila ada sabar itu, maka hidayah itu barulah dapat hidayah, dapat petunjuk apa tadi, dengan dia kena sabar. Lamma sabaru. Seterusnya, salawatum mir rabbihim. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka itu mendapat selawat daripada Tuhan mereka. Selawat daripada Tuhan mereka ni maksud dia nya gapo? Sini sebenarnya hak lebih sedap lagi, tetapi kalau dalam terjemah itu dia kata mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka. Gapo dilimpahi berbagai-bagai kebaikan? Kebaikan ni umum ke? Kebaikan lagu mana? Tetapi kalau dalam ayat Quran ni dia kata selawat daripada Tuhan ni makna dia nya Allah sebut mereka di sisi malaikat. Allah sebut Allah puji mereka di sisi malaikat. Ini maksud selawat daripada Tuhan. Firman Allah Ta'ala, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Dialah yang, tapi cumanya dalam terjemahan ni memberi rahmat pula. Dialah yang memberi rahmat kepada kamu dan malaikat dia. Yusalli itu tidak memberi rahmat. Yusalli ni cuma sebab kita ambil terjemahan tu dia sudah tafsir dah tu. Yusalli tu makna dia memberi rahmat. Kalau dalam ayat yang kita tengah baca ni, kita tak boleh terjemah memberi rahmat. Orang-orang itu Allah memberi rahmat, lepas tu rahmat tu nak terjemah apa? Memberi rahmat juga. Takkan jadi dua kali memberi rahmat dah. Maka dia terjemah dengan yang pertama, salawat itu dilimpahi dengan berbagai kebaikan. Warahmat tu dan rahmat. Tetapi okey, dalam ayat ni pula, ayat yang kita baca tadi tu, huwallazi yusalli alaikum, dia terjemah memberi rahmat lalu. Sebenarnya yusalli alaikum wa malaikatuhu makna dia nya Allah sebut orang-orang tu di kalangan para malaikat. Sebut maknanya Allah sanjung. Sanjung demo-demo tu. Allah sanjung di kalangan para malaikat. Lagu mana Allah sanjung kita di kalangan para malaikat ni tu. Lepas tu tak apalah. Wa malaikatu, dan malaikat tu pula liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Malaikat tu pula doa kepada kita. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, supaya kita keluar daripada gelap kepada cahaya. Tuhan sebut kita di kalangan malaikat. Ini kira-kiranya kelebihan tadi. Itu makna selawat Allah tu. Yang kalau nak kira lebih tepat lagu tu lah. Dalam kitab-kitab tafsir dia kata Tuhan sebut fil mala'il a'la. Fil mala'il a'la maknanya di alam yang tinggi. Alam tinggi. Alam tinggi ni mana? Alam malaikat ni lah. Di kalangan malaikat. Ada orang panggil alam rendah. Alam rendah ni alam manusia ni. So lagi alam tinggi. Ni hak alam nyata belaka ni. Hak ada belaka ni. Alam tinggi iaitu di kalangan para malaikat. Sebut lagu mana? Tuhan sebut lagu mana? Iaitu Tuhan sebut bukan aksa lagi, ada sebut nak jatuh dah. Sebut nak buruk dia, sebut nak mengodoh. Ada juga lagu tu. Ni sebut nak royak dia ni molek. Nak angkat darjat dia. Sebab tu sebut di kalangan para malaikat. Lepas tu dalam ayat tadi yusalli alaikum wa malaikatuhu, ada juga makna dia menyinari hati mereka dengan hidayah. Menyinari hati mereka dengan hidayah dan mengangkat darjat mereka dengan pujian. Maknanya Allah puji di kalangan para malaikat. Kira-kiranya Allah angkat darjat kita lah. Ini macam-macam tafsir lah pula. Yusalli alaikum tu ada kata menyinari hati mereka dengan hidayah, mengangkat darjat. Ada juga kata yusalli alaikum memberi rahmat. Lepas tu warahmah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah. Apa itu rahmat? Oh, rahmat ni luas sebenarnya. Rahmat Tuhan. Jadi kita bubuh belakalah. Rahmat ni makna dia keampunan. Tuhan ampun ke dia, itu juga rahmat. Rahmat Tuhan itu. Begitu juga kelembutan. Tuhan maknanya tidak kerah, lembut. Kelembutan, lembut dengan dia. Lutf dalam apa ni? Allahu latifun bi'ibadi. Dalam Quran Allah ni
lemah lembut dengan hamba dia. Lemah lembut. Kalau dengan orang kafir dia kasar dah. Dia ganah. Kalau dengan hamba-hamba dia hak mukmin, latif. Itu juga rahmat. Termasuk dalam rahmat tu ada tu. Dia lemah lembut. Dia mudah. Dia menyelamatkan kita daripada kesempitan kepada keluasan. Ini sebagaimana ada dalam hadis-hadis sebelum ni lah. Orang yang kena ujian, kena musibah ke apa tu duk. Bila dia sabar dan dia beristirja, dalam hadis sebut dah, Allah akan gantikan kepada dia hak lebih baik daripada hak hilang sebelum daripada ni lah. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Itu makna dia. Allah akan selamatkan dia daripada kesempitan kepada keluasan. Dalam Quran ada sebut wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku ni kena kepada semua. Rahmat aku ni kena kepada semua. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Jadi aku akan tulis rahmat aku ni pula. Kalau nak kira semua dapat rahmat Tuhan belaka. Tetapi orang yang istimewa, hak ni Tuhan akan catik suku. Tuhan akan wi rahmat dia suku. Iaitu siapa dia? Orang bertakwa, yu'tunaz zakah, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang beriman kepada, orang yang percaya kepada ayat-ayat kita, ayat-ayat kami. Hak ni rahmat suku. Rahmat umum boleh belaka. Kepada manusia, kepada binatang, rahmat Tuhan. Sebab tu binatang ni kalau kita tengok dok burung dan sebagai contoh dok, payah kita tunjuk burung hok mapuh dok. Sebab lapar. Tak ada. Tak tahulah kalau tempat lain dah. Kalau kita ni kita tak jumpa dah. Kalau mapuh sebab gol lain ada dah. Mapuh kita tak makan ni. Payah. Bewok kau. Mapuh sebab kena lenyek kau kereta ada dah. Mapuh kita tak ada makan ni. Itu payah nak jumpa. Bewok sekali pun dak cicuk kau ikutlah dak. Mapuh kena racun ada dak. Mapuh tak ada makan ni. Kalau ada cicuk kira-kiranya ada lah makan ni dia tu dak. Apa sebab rahmat tu tu. Rahmat tu rahmati wasi'at kulla syai'. Kena kepada belaka. Tak kira lagi kepada manusia dah. Ikutlah. Dia ni lagu mana pun. Deraka ke, tidak bersyukur ke, tetapi kita tengok dia ni hidup molek-molek saja. Itu kerana rahmat tu ada tu. Yang dalam Quran sebut Rahman. Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman tu sifat. Rahmat tu hak tu kena kepada semua orang. Sebab tu orang hidup dengan molek-molek saja. Atas dunia ni lah. Di akhirat belum tentu lagi ada rahmat tu ni. Kalau atas dunia dia kena belaka. Dan ada juga rahmat khusus. Salah satunya ni lah. Dia sebut kalau ni fasa'aktubu halil ladzina yattaqun. Rahmat khusus kepada orang yang mengeluarkan zakat. Dan juga sini rahmat khusus Tuhan bagi kepada orang yang sabar dan juga beristirja. Bukan sabar saja, sabar dan istirja. Sebab ada orang sabar tapi tidak beristirja. Tidak insaf, tidak tidak mengaku hak tu hak Tuhan ada. Tapi dia sabar. Sebagai contoh kita kata orang hak tidak Islam, orang kafir. Boleh jadi sabar dia lebih daripada kita dah. Tapi istirja tu ada ke tak? Tak ada dah. Hak dia kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un dengan keyakinan supaya kita. Adakah bila lagu tu? Tak boleh juga rahmat tu. Bukan kepada orang sabar saja. Jadi cumanya di sini dia sebutlah beberapa jenis orang yang dapat kesabaran tu. Yang dapat rahmat tu. Ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah. Seterusnya wa ulaika humul muhtadun. Muhtadun ni makna dia berada di jalan yang lurus di dunia dan juga teguh atas kebenaran. Ketika kena uji gapo tu dia teguh. Dia orang Kelantan kata tak gogek lah. Itu makna dia. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang yang sudah mendapat petunjuk. Siapa dia orang yang mendapat petunjuk ni? Orang yang bila ditimpa musibah dia sabar dan juga istirja. Inilah orang yang mendapat petunjuk dah. Zadahum hudan. Tuhan akan tambahkan lagi petunjuk kepada dia. Inilah wa ulaika humul muhtadun. Mereka
mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk lagi mana? Tuhan tambah lagi. Kita sudah, kalau nak kira kita sudah Islam dah, itu sudah dapat petunjuk dah tu dah. Kita sudah tahu dah lagu mana cara bila kena ujian. Nak buat gana bila kena musibah dan sebagainya dah. Kita sudah tahu dah cara dia. Tuhan sudah royak dah. Itu makna kita sudah dapat petunjuk dah. Maka kita buatlah benda tu. Hak Tuhan ajar tadi tu dah. Iaitu sabar dan juga istirja. Maka ulaika humul muhtadun. Tuhan bagi lagi. Ini dalam ayat lain sebut walladzina tadaw zadahum hudan. Orang yang sudah ada dah petunjuk, Tuhan tambah lagi petunjuk pada dia. Habis itu. Seterusnya menurut hadis. Menurut hadis pula, beberapa hadis dalam ayat sebelum daripada ni, ayat 150 ni sebenarnya sudah menjelaskan maksud ayat ni. Kita sudah jumpa hadis yang mana tambah lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu minimum hak sebut dalam Quran dah. Dalam hadis ada tambah lagi Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tambah lagu tu. Itu juga ada sebutlah. Dan Tuhan akan buat satu rumah dalam syurga, nama dia Baitur Rahmah dan sebagainya dah. Kita sudah jumpa dah di dalam hadis-hadis sebelum ni. Saya tidak ulas sekali lagi lah dalam ni. Begitu juga hadis. Ini kita mari lagi beberapa hak tak ada di dalam ayat sebelum daripada ni. Hadis ni riwayat Tirmizi. Nabi kata bila Allah cinta kepada sesuatu kaum, dia akan uji. Dia akan uji kaum tu. Memang lagu tu. Bila Allah cinta kepada sesuatu kaum ataupun siapa orang itulah, dia akan uji. Sebab apa dia uji? Sebab dia nak suruh ingat ke dia lah. Nak suruh ingat. Siapa-siapa yang reda dengan ujian tadi, maknanya terima dengan sabar, terima dengan istirja, maka Allah aginya keredaan Allah. Kira-kiranya Allah reda kepada dia. Dan siapa-siapa yang benci, dalam hadis-hadis sebut waman ghadiba, lepas tu waman ghadiba sakhatallah, gitulah lebih kurang. Sakhatallahu lahu kama qala. Siapa-siapa tidak sabar, siapa-siapa yang melenting, siapa-siapa yang ngamuk, tak ingat Tuhan, ketika ditimpa ujian, maka baginya kemurkaan. Allah murka. Man radiya falahu ridallah. Gitulah dah. Siapa redha, Allah redha kepada dia. Jadi ini dalam hadis ni ada sebut redha Allah kepada kita. Allah redha kita. Mungkin orang kata dah, oh kita sudah tak lih dah sebagaimana sahabat. Lagu mana sahabat-sahabat Nabi? Sahabat-sahabat Nabi ada sebut dah wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka. Siapa dia? Sabiqunal awwalun, golongan muhajirin, ansar dan orang-orang yang mengikut mereka. Sebenarnya orang-orang yang mengikut muhajirin dan ansar tu sudah termasuk dah tu. Tetapi nak kata jaminan lagu tu, supaya sahabat tu radhiyallahu anhum, yang mana kita sebut dah. Setiap kali sebut sahabat, apa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu semacam dah. Ada itu kepada kita tak ada dah. Apa dia? Kita kata si fulan siapa? Ibrahim lah. Nama dia dah. Radhiyallahu anhu. Kita tidak kata gitu. Kalau orang sudah mati dah kita kata rahimahullah. Tapi kira-kira ni tak ada lah dah. Redha ni Allah redha, Allah janji keredaan itu kepada sahabat, kepada Nabi itu ada. Tetapi sebenarnya nak kata kita tak ada langsung. Allah janjikan redha dia kepada kita. Kita masih ada lagi peluang. Cuma boleh jadi tidak sama sebagaimana sahabat tu. Salah satunya hak ni lah. Orang yang bila ditimpa ujian dia redha, maka Allah redha kepada dia. Ada sebut dalam hadis falahu ridallah, gitulah lebih kurang. Kama qala dalam hadis, dia mendapat redha Allah. Boleh juga tu kita kata dah redha Allah. Syarat dia ni, kita nak jadi sahabat mungkin tak ada peluang dah, tapi nak mendapat redha Allah, salah satunya ni sebagaimana disebut dalam hadis. Dalam hadis lain ada sebut
Ma asaba min muslim, ma asaba atau kama qal, ada. Dalam hadis ada sebut tak ada seorang muslim pun ditimpa kepayahan, sakit, kesusahan min wasabin, ada sebut dalam hadis min wasab. Wasab ni payah. Apa dia lagi? Gelisah, ada juga kata jemu, kejemuan. Jemu ni lagu ada jemu. Hari-hari masak mi, nasi, mi pulak, nasi pulak dak. Orang dak dapur dah dak. Wah, awak kerja tu. Kalau nak kira dak. Itu pun melainkan Allah menghapuskan dengan sebab itu dosa-dosa dia. Hapus dosa tu. Pernah kita waktu ni dak. Pas gori pulak, pas basuh pulak. Pas esok ada pulak, somesi pulak. Habis dah somesi ada pulak. Buat kerja tu dak. Pas sakut, pas lipat, hari-hari dalam tu dak. Itu tidak jemu ke tu. Wasap tu panggil dak. Jemu dalam hadis. Melainkan hapus dosa tu. Ini selain daripada itu apa dia tu? Itu rahmat Tuhan tu. Rahmat Tuhan. Bukan saja-saja. Dia kata orang mukmin, orang muslim, dia tidak saja-saja. Apa saja hak dia buat, tidak saja. Adalah balasan dia tu. Hatta duri yang menusuknya ataupun terkena duri lah kita kata dah. Sehingga terkena duri ni kira ujian hak sikit sangat dah. Melainkan Allah hapuskan dosa-dosa dia. Ni riwayat Bukhari dan juga Muslim. Memang tak boleh lawan adalah. Maknanya sekecil-kecil benda siapa kau sebesar-besar. Besar-besar perkara ni kita kata matilah. Mati syahid. Tu besar dah. Apa dia lagi? Hilang harta benda tu besar. Ini dalam hadis sebut gelisah, ghammin, hammin, wala wasabin dan sebagainya tu. Gelisah ni maknanya gelisah untuk mikir dah. Mana dah? Bagaimana nak buat ni? Rotan habis dah ni dah. Piti nak buat goni lagi. Gelisah dah. Tu sebenarnya sudah hapus dosa dah. Kegelisahan. Nak pergi lagu mana hujan ni. Nak buat gano gelisah tu. Duk mikir siapa jadi terganggu lah kita panggil. Gangguan, gelisah. Melainkan Allah hapuskan dosa dia. Syarat dia lagu mana? Tapi ada syarat dia tadilah. Tu syarat dia. Itu semua kegelisahan, kesedihan, kepayahan, kejemuan dan sebagainya. Itu semua adalah ujian belaka tu. Bila kita sebut ujian, maka dia pergi kepada sabar dan istirja' tadi. Barulah orang itu dapat keampunan, rahmat, hidayah dan sebagainya. Baru dia boleh. Kalau tidak, tak ada apa. Gelisah. Supaya ramai lah dah. Tak boleh ke satu. Okey. Nabi juga pernah bersabda, dia kata orang mukmin ni pelik. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Peliklah orang mukmin ni. Segala urusan dia ni molek belaka. Hak dia buat ni molek belaka. Dan tak ada lah benda ni kepada selain orang mukmin. Orang mukmin je hak ada lah dia. Segala benda dia buat molek belaka. Kalau dia senang dan dia bersyukur, maka itu baik bagi dia. Kalau dia ditimpa kesusahan, maknanya kalau dia susah dan dia sabar, itu juga baik. Molek belaka. Senang pun molek, susah pun molek. Kalau syarat dia orang mukmin lah. Dia orang mukmin. Itu besar-besarnya. Barulah kita nampak besarnya kita ni, hidayah kita dalam Islam ni, lahir-lahir Islam tu. Tu hidayah paling besar sekali. Sebab segala benda kita buat tak sia-sia belaka. Tak kira kita kata tak susah kau senang kau. Tak sia-sia. Syarat dia hanya mukmin. Syarat dia Islam. Tak lihat tu kan. Itu kita kata rugi besar. Walaupun kita nampak dia ni macam bertuah tu. Bertuahnya orang tu. Siapa dia? Orang kafir sikit-sikit lah. Orang tidak Islam sikit-sikit. Bertuahnya dia berbanding kita. Kita nampak tak? Bertuahnya, mujurnya dia, nasib baiknya dia berbanding dengan kita, berbanding dengan orang Islam. Hak sekeliling. Nampak tu. Zahirnya nampak macam bertuah tak? Tapi sebenarnya kalau kita fikir balik, tak ada gapo. Tak ada gapo. Setakat atas dunia habis situ. Sebab tak boleh kata. Tak kira dia senang ke, dia susah ke. Tak ada gapo. Apa tu lagi hak susah dah. Kau lah. Kau rugi dia orang senang pun kita orang kafir yang senang. Orang kafir yang hidup dengan
Bahagia molek. Tu pun kita serah dia rugi tu. Apatah lagi orang kafir hok susah. Orang dah lah dia tidak beriman, susah pula. Itu 2 kali rugi dah kita panggil dah. Atas dunia pun dia tak boleh rasa. Apatah lagi di akhirat. Habis itu. Seterusnya ni kita tidak nak panjang lah. Kita tengok tafsir itu sebenarnya boleh baca sendiri. Tafsir itu dah. Kita tengok sini. Ulaika. Apa dia guna perkataan ulaika? Orang-orang tu. Sedangkan ni kalau orang hok mengaji bahasa Arab ni dia boleh beza lah. Sedangkan kalau kira dia guna hum boleh dah. Hum pun mereka tu juga makna dia. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hum alaihim salawat. Boleh. Okey. Tapi apa dia guna ulaika tu? Ulaika ni maknanya orang-orang tu. Orang-orang tu ni tak kira lah. Dia boleh berlaku guna kepada muzakkar dan juga muannas, ataupun kalau bahasa Melayu juga kita kata orang lelaki boleh, orang perempuan pun boleh berlaku. Cumanya ulaika ni makna dia tu jauh. Isyarah lil ba'id. Dalam bahasa Arab dia kata isyarah lil ba'id, maknanya jauh. Orang haula orang ni. Orang ni dekat dah. Ulaika orang tu. Apa dia guna orang ni untuk menunjukkan tinggi martabat dia, maqam dia tinggi. Orang yang mendapat selawat, rahmat dan juga hidayah Tuhan ni, orang tu memang orang yang istimewa lah. Maqam dia tinggi. Sebab tu dia guna ulaika. Ini sebagaimana kita mula-mula kita jumpa dah. Awal surah Baqarah lagi. Alif Lam Mim zalikal kitab. Alif Lam Mim kitab tu la raiba fi, tak ada keraguan dah. Hudal lil muttaqin, petunjuk pada orang yang bertakwa. Sebab apa dia kata kitab tu? Sebab apa dia tidak kata kitab ni? Kitab ni tak ada keraguan. Kitab ni jadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Apa dia tidak kata begitu? Itu ayatnya besar, agung. Memberi makna agung. Kitab ni bukan kitab biasa-biasa ni. Sebab tu dia tunjuk tu maknanya besar. Besar ni lagu mana? Biasanya tunjuk lagu tu lah. Itu sebab kita kata bukit tu. Gunung tu orang tunjuk tu. Tinggi, kenapa tu tak jauh? Tu. Besar. Orang tidak kata ni. Ni. Gunung ni tu kecil bunyi dah, macam ada kecil. Kalau tu besar. Bangunan tu tidak nampak besar tu. Jadi sebab tu dia guna ulaika. Itu rahsia di sebalik tu dah. Seterusnya, ulaika alaihim salawat. Salawat ni jamak kepada solat, sebagaimana sebelum daripada ni kita sudah sebut dah, dia ni jamak banyak. Selawat. Sebab itulah dalam terjemahan tu dia terjemah bermacam-macam kebaikan tu. Orang tu, mereka itu mendapat dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan. Apa dia terjemah berbagai-bagai kebaikan? Ataupun kita kata macam-macam kebaikan dia dapat. Sebab solawat tu lah. Macam-macam, banyak tu. Sebab tu kita terjemuh tadi, solawat ini makna dia apa? Solawat ini makna dia, kalau kita terjemuh, ada kata solawat ni makna dia rahmat. Ada kata selawat ni makna dia Tuhan sebut, puji dia di kalangan para malaikat, menyebut baik di hadapan para malaikat. Ada juga kata selawat ni makna dia menyucikan jiwa, dan mengampunkan dosa-dosa. Menyucikan jiwa maknanya banyak. Selawat ni bukan sekara Tuhan bagi. Pada selawat tu saja macam-macam kara. Itu selawat tu saja. Menyucikan jiwa ni jadi suci, maknanya kita suci jiwa lah ke mana? Kita tidak seronok ikut hawa nafsu. Kita tidak rasa nak buat maksiat. Itu jiwa kita jadi suci. Lepas tu lagi Tuhan ampunkan dosa. Hak ni lain pula. Tak seronok buat maksiat dah, dan dosa kita pun Tuhan ampun. Maknanya berganda-ganda lah tu. Itu pada selawat tu saja. Sebab tu kata kita payah juga nak terjemuh tu dah. Selawat ni macam-macam kebaikan lah. Betul dah. Sebagaimana dia terjemuh tu. Wah rahmah. Dan juga rahmat. Rahmat. Mereka ini mendapat rahmat. Sebenarnya dalam Quran, dalam kitab-kitab tafsir, dia kata rahmat ni
Warahmatun ini atful am alal khos. Dia atful am alal khos. Ini dalam kitab tafsir lah dia kata. Mula-mula dia sebut selawat. Selawat ini hak khusus. Rahmat itu hak umum. Rahmat umum, selawat khusus. Dia lagu ni. Rahmat ni macam-macam. Rahmat Tuhan ni. Ada dengan cara Tuhan bagi rezeki kepada dia. Itu rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan, Tuhan bagi kesihatan kepada dia. Itu rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan juga, ni kalau kepada orang umum lah dah. Tuhan bagi kebahagiaan kepada dia. Itu merupakan rahmat Tuhan. Banyak-banyak rahmat Tuhan ni, antara rahmat Tuhan juga ialah Tuhan sebut dia, Tuhan puji dia di kalangan para malaikat. Itu antara rahmat Tuhan. Maknanya Tuhan sebut hak khusus dulu, lepas tu baru Tuhan sebut hak umum. Wa rahmah. Itu hak umum. Maknanya dia ni dapat belaka lah. Segala jenis kebaikan dia dapat. Apa dah? Gitu. Segala jenis kebaikan. Sebut hak khusus dan juga sebut hak umum. Takut-takut hak khusus tu kita kata tak termasuk dah. Ada benda hak tak termasuk. Jadi dia pun sebut hak umum. Contoh je kita kata ginilah. Masuk di satu restoran tu, kita berkata, demo bila masuk sini demo boleh makan mie. Demo boleh makan nasi goreng ni. Boleh makan kari pak ni. Hak tu kita sebut khusus ke? Mie, nasi goreng, kari pak. Dan juga demo boleh makan semua lah. Semua atas meja ni. Itu sebut umum belakang. Takut orang kata demo boleh makan mie, nasi goreng, kari pak. Takut 3 ni je. Hak boleh tu. Kita boleh makan 3 ni. Apa sebab dia sebut 3 ni? Dia tunjuk 3 ni. Tidak. Tuhan sebut pula lepas pada tu rahmah. Rahmat ni merangkumi belakang. Segala jenis hak molek. Segala jenis hak baik, hak molek. Itu kita kata rahmat Tuhan belakang dah tu. Salah satunya hak istimewanya, rahmat Tuhan hak istimewa ialah salawat min rabbih. Tuhan sebut kita di kalangan para malaikat. Antara rahmat hak istimewa juga apa dia? Salawat min rabbih makna dia Tuhan ampun dosa kita. Hak rahmat istimewa tu. Rahmat hak tidak semua orang boleh. Ialah salah satu lagi tazkiyatun nafs. Tuhan sucikan jiwa kita. Sebut secara umum. Termasuklah lagi benda-benda lain lagi. Yang kita tak ada sebut tu. Termasuk belaka. Di dalam rahmat Tuhan. Tu sebut khusus, lepas tu sebut umum. Rahmat. Okey, lepas tu ulaika humul muhtadun. Cuma nyesal sini. Di sini. Ulaika alaihim salawat min rabbihim. Mereka itu mendapat selawat daripada Tuhan mereka. Bapa sebut Rabb. Bapa dia tidak kata salawatu minallah. Ini kira persoalan dah ni dah. Mereka ini mendapat selawat daripada Tuhan mereka. Bukan mendapat selawat minallah. Apa sebut lagu tu? Apa beza dia? Kalau dari segi makna dia, kalau kita terjemah tak ada beza mana. Mereka itu mendapat selawat daripada Tuhan mereka, iaitu Allah lah. Tuhan mereka tu siapa? Allah. Ataupun kita kata mereka itu mendapat selawat daripada Allah tu. Tak beza mana kan? Tapi sebenarnya ada beza. Ini beza antara Allah ataupun kita panggil ilah dan lagi Rabb. Ilah dengan Rabb. Hak ni lah asas kepada hak jadi tauhid. Orang panggil tauhid 3 tu. Tauhid 3. Ya ada beza. Kalau orang ngaji tauhid 3, iaitu tauhid uluhiyah, itu ilah ataupun Allah. Lagi tauhid rububiyah. Rabb ni sebut min rabbihim ni. Lagi asma wa sifat. 3 tu orang tu gegel ni dah. Tauhid 3 tu. Uluhiyah, rububiyah, sifat. Dan kalau kita perhati dalam ayat ni dan ayat sebelum daripada ni ada 2 benda. Dia ada sebut 2-2. Tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah. Ada.
Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah. Kami semua adalah milik Allah. Inna lillah itu tauhid uluhiyah. Ilah. Wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Itu tauhid rububiyah. Dia sebut Rabb pula. Satu tempat dia sebut ilah ataupun dia sebut Allah. Satu tempat dia sebut Rabb. Apa dia tidak sebut Allah dua-dua ataupun apa dia tidak sebut Rabb dua-dua? Sebab ada beza. Ada beza. Okey. Beza dia apa secara ringkas dah. Ada beza dia. Ilah ataupun kita kata Allah, ikutlah dengan Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu Rabb dia sebut. Beza dia ialah ilah ini merujuk kepada ilah ataupun Allah ini merujuk kepada hak kita sembah. Hak kita dari sudut siapa yang kita agungkan. Kita agungkan dia. Kita sembah dia. Kita apa dia lagi? Kita cinta kepada Allah, kata dia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ahabbu ilayya, dan seterusnya dah. Tu ada sebut dalam hadis ada sebut lebih dicintai, aku lebih dia cintai. Itu maknanya apa dia lagi kita kata? Ilah uluhiyah ni. Ilah ni kita sembah dia, kita minta doa dengan dia, kita harap ke dia. Jadi tempat berharap, tempat kita berdoa, tempat kita sujud, itu kita panggil ilah. Tuhan ni bersifat uluhiyah, iaitu tempat kita ngadu tadi itulah. Tempat kita ngadu, tempat kita ngadap. Kita bertawakal kepada siapa? Kita bertawakal kepada ilah ataupun kepada Allah. Kita kata itu ilah. Seterusnya rububiyah. Okey. Sebab tu dalam Quran dalam Quran ada sebut dah, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Tuhan kamu Tuhan hak satu. Apa? Dalam terjemuh dia kata Tuhan hak kamu sembah. Tuhan yang berhak kamu sembah. Sebab tu dia guna ilah. Ilah ni maknanya hak kita sembah, kita bertawakal, kita dan sebagainya tadi lah. Seterusnya Rabb pula. Rabb ni apa dia pula? Rabb ni makna dia yang mengatur, yang mengurus. Dia kait dengan kita. Dia cara kita. Kalau tadi ilah ni kita cara dia. Kita sujud dia, kita bertawakal kepada dia, kita apa dia lagi berdoa ke dia. Itu ilah. Rabb ni pula dia urus kita. Dia bagi rezeki kepada kita. Apa Tuhan bagi rezeki kepada kita? Sebab dia Rabb. Dia Rabb. Bapa dia mengurus seluruh makhluk? Sebab Tuhan tu Rabb. Dia tu Rabb. Dia bersifat, dia mengurus makhluk, dia menciptakan makhluk. Apa? Sebab dia Rabb. Kenapa dah? Itu Rabb ini melihat kepada dia urus kita, dia cara kita. Sebab tu dalam bahasa Arab dia ada sebut Rabbatul Bait. Jadi Rabbatul Bait, Rabbatul Bait ni maknanya suri rumah. Rabb daripada Rabb dah. Rabbah ataupun Rabbul Bait ikutlah. Suri rumah. Suri rumah ni dia ada cara dalam rumah tu. Dia je mengurus. Nampak tak? Ada lagi segitu Rabb. Boleh ke tak guna Rabb kepada? Boleh. Rabbatul Bait itu apa? Dari sudut dia mengurus. Tapi kalau kita nak guna ilah kepada orang tak boleh. Guna Rabb boleh. Ilah ni hak kita layak disembah. Tak ada orang lain. Dia seorang layak disembah. Layak kita berserah diri, layak kita sujud. Ni ilah. Rabb dia mengurus kita. Sebab tu dalam Al-Quran, alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang mengurus sekalian alam. Dia guna Rabb situ dah. Apa? Sebab mengurus. Dia hak je cara kita. Okey. Itu beza dia. Sebab tu dalam orang musyrik ke apa dah. Orang musyrik dia percaya, dia mengaku bukan dia yang menguruskan
Segala benda hok ada atas muka bumi ni tu. Demo kau jom buat matahari naik, matahari jatuh tu. Dia ngaku bukan dia. Dia kata mesti ada orang lain tu. Orang kafir lah. Dia kata roh. Roh hok je buat. Kalau kita kata siapa dia? Roh. Tuhan. Ada yang mengurus. Mengurus tu siapa? Tuhan. Buat air ni nak gerak semacam ombak. Tu. Siapa hok mengurus? Roh. Dia terima roh. Dia terima tauhid rububiyah. Tetapi dia tak terima hak uluhiyah yang layak disembah. Dia tak terima. Maka dia tetap kafir juga. Dia kata gol lain ada lagi kita boleh sembuh. Gol lain ada lagi kita boleh minta. Dengan benda lain pun ada kita boleh minta. Bukan Allah saja. Itu uluhiyah tu. Sebab tu kalau dalam syahadah ada la ilaha illallah. Tak ada Tuhan, dia guna ilah. Ilah tu ke dia? Tuhan hak layak kita sembah. Orang kafir dia tak ada syahadah tu. Boleh jadi dia percaya kepada roh. Tuhan mengurus, Tuhan membuat, Tuhan menghidupkan. Siapa mematikan? Tuhan. Siapa menghidupkan? Tuhan. Siapa cipta kau tu? Tuhan. Siapa buat malam, buat siap? Tuhan. Mungkin dia percaya tak benda tu. Tapi selain daripada tu dia tak percaya hak ilah tadi tu. Maknanya dia percaya selain daripada tu ada lagi Tuhan hak kita boleh sembah. Sebab tu ya kita kata dalam tasyahud, dalam syahadah tu la ilah dia guna. Dia tidak guna la rabba illallah. La rabba illallah boleh jadi orang kafir percaya. La ilah ni tak ada. Ni orang Islam ya bersyahadah lagu tu. Hak mengaku gitu hanya orang Islam saja. Hak mengaku tauhid uluhiyah. Itu beza dia. Okey, kembali kepada ayat ni. Kembali semula. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Bukan dia kata minallah. Mir rabbihim. Mereka itu mendapat selawat daripada Tuhan mereka. Ini warahmat. Dan rahmat ni sebenarnya dia kalau bahasa Arab dia ataf kepada salawatun. Ataf maknanya dia kait. Mereka itu mendapat selawat dan mereka itu mendapat rahmat daripada Tuhan mereka. Daripada Tuhan mereka. Apa dia guna roh? Ini ayat dekat. Dekat kita dengan Tuhan. Dia je cara kita. Dia je apa dia lagi? Mendidik kita. Daripada roh ni makna dia tarbiyah. Daripada perkataan asal tarbiyah. Tarbiyah ni apa? Tarbiyah ni maknanya kita kata jaga start daripada kecil sampai kau dia boleh berdikari. Itu tarbiyah. Asal makna dia. Kalau pokok tu kan start daripada dia kecil. Kalau nak kira dah gapo-gapo boleh main makan kan. Kita lagu mana? Daripada kecil kita berpagar, pas mari serangga gapo kita semua racun. Lepas tu berbaju. Sampai kau dia besar. Sampai ke dia tak perlu dah. Benda-benda tadi dia boleh hidup sendiri. Itu kita panggil tarbiyah. Maknanya jaga, ngasuh lah. Senang kalau bahasa Kelantan. Tarbiyah ni makna dia ngasuh. Tu ngasuh. Ngasuh ni lah ke mana? Terus macam ada siapa kau besar. Itu ngasuh. Jadi Tuhan ni dia lagu tu. Sifat dia Tuhan ni dia bagi rahmat ni bapa sebab dia ni memang hok ngasuh kita. Hok jaga kita. Jaga kita sejak daripada kecil. Dan hok jaga kita tu lah hok sebut kita, hok angkat darjat kita di kalangan para malaikat. Hok puji kita, tidakkah kita rasa bangga benda tu tidak? Hok je cara kita ni tiba-tiba dia bagi rahmat suku pula pada kita. Hok je cara kita ni. Dia sayang pula kita. Rahmat ni kena sayang. Dia sayang kita. Hok je cara kita. Orang hok ngasuh kita ni dia dia sebut baik kita. Dia bangga dengan kita. Itu makna sebut baik, bangga, puji kita. Puji bukan puji saja ni tak bertujuan nak angkat darjat kita. Tidakkah kita rasa rapat tu? Kita dengan hok duk jaga kita lah. Itu roh. Kalau ilah ni macam jauh. Kita kata tak? Kita kena sembah dia, kita kena dan sebagainya tu dah. Sujud pada dia mungkin kita serah jauh, tapi roh dia duk ngasuh kita. Nak royak betapa Tuhan ni
rapat dengan kita. Sebab tu ketika dia bagi rahmat kepada kita, ketika dia berselawat kepada kita, dia sebut dia ni, dia basa diri dia sebagai Rabb. Rabb tu hok jung ngasuh kita, hok jung jaga kita, yang memberi segala keperluan kita, mendidik kita, bagi nikmat kepada kita, mengatur segala urusan kita. Dia mir rabbihim wa rahmah. Seterusnya ada lagi. Sikit lagi dah. Apa beza? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Dia sebut alaihim. Mereka itu ke atas mereka. Ala ni kalau nak kira makna dia nya atas. So lagi boleh juga kita nak kata ulaika lahum. Mereka itu mendapat selawat dan juga rahmat Tuhan. Sama je lahum dengan alaihim ni dah. Alaihim pun dapat juga, lahum pun dapat juga. Cumanya ada beza sikit. Ala ni makna dia nya hok daripada atas. Kalau lahum ni dia lahum jannatun tajri, ada dalam Quran dah. Lahum, mereka mendapat syurga. Dia boleh syurga, milik dia syurga gitu. Kalau alaihim ni maknanya daripada atas. Tu rahmat dan juga selawat ni mari daripada Tuhan. Mari daripada Tuhan. Maknanya Tuhan bagi, lepas tu dia meliputi, likung lah kalau kita dah ditutupi dengan rahmat. Sebab ia mari ke atas, kena daripada atas. Rahmat ni boleh kita nampak sini juga, dia turun lah, sejenis turun. Sebab dia atas. Begitu juga kali sini kita kata Tuhan ni mana? Tuhan ni mana? Walaupun kita kata betul Tuhan tidak bertempat dah. Dari hadis ada sebut Tuhan mana? Orang tu kata datang. Nabi berkata beriman dia. Yalah dah lagu tu. Duk mana? Datang. Apa sebab ni? Rahmat ni turun daripada atas. Turun kepada mereka. Tak kira turun tu naik gitu dah. Turun daripada atas turun bawah. Maknanya dia duduk atas. Atas lagu mana? Atas supaya kipah kau, supaya lapu itu kita tak boleh nak oyak lah. Bila kaif. Tak boleh nak oyak. Tapi atas tu ada isyarat. Sebab alaihim. Selawat tu mari kepada mereka di atas. Ala dia kata. Dia guna perkataan ala. Alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ada golongan. Lepas tu wa ulaika humul muhtadun. Mereka tulah. Dua apa ni? Dua kali ulang je dak kalau nak kira dak. Mereka itulah ulaika hum lagi. Ini yang pertama makna dia nya taukid. Ayatnya mereka ni memang benar-benar dapat hidayah. Orang hok lagu tu. Orang hok lagu mana? Orang yang ketika ditimpa musibah dia sabar dan juga dia beristirja. Orang lagu ni dia memang benar-benar sudah dapat hidayah. Kalau lagu tu. Itu so. Yang kedua, nak ayatnya dia ni mereka ini sahaja. Hanya mereka. Kalau dalam tafsir dia kata hum ni ada makna hasar. Hasar ni hanya ia je hok dapat hidayah. Hok dapat hidayah lagi mana? Bukan bermakna menafikan hidayah kepada orang lain dah. Mendapat hidayah khusus daripada Allah. Ada hidayah khusus. Antaranya orang hok dapat hidayah khusus ada sebut dah. Orang hok taubat, bertaubat dengan ikhlas. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tu. So lagi orang hok ikhlas. Orang hok ikhlas berjihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana. Kita akan bagi hidayah kepada dia. Ni lagu mana? Kita akan bagi hidayah. Orang yang tak berjihad tak ada hidayah. Kalau dia Islam, kira-kira dia dapat hidayah dah lah dah. Dia beriman. Tidak semua orang berpeluang nak berjihad. Tetapi Tuhan kata sini walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dia ada hidayah yang khusus Tuhan bagi kepada dia. Begitu juga nak dapat hidayah yang khusus ke dia lagi. Orang yang sabar ketika ditimpa ujian dan orang yang beristirja wa ulaika humul muhtadun. Orang ni dia dapat hidayah yang khusus daripada Allah. Dapat hidayah suku bulu. Lepas tu
Okey, so lagi dah. Kita kata hidayah ni tak buat apa sebab takut. Kita kata buat apa dia saja dapat hidayah tu. Orang lain lagu mana? Macam mana dengan orang lain tu? Ada juga orang yang wallazina jahadu fina, orang yang ikhlas dapat jihad juga, dapat hidayah juga, ada sebut dalam Quran. Kita kena ingat hidayah ni dia ada macam-macam. Hidayah ni dia ada macam-macam peringkat. Yang mana kita sudah sebut dah. Cuma kita sebut cara ringkas. Yang pertama kita panggil hidayah. Hidayah secara umum. Hidayah secara fitrah. Ni semua dapat. Hidayah untuk kebaikan dia. Macam kalau budak kecil. Dia lapar. Lagu mana cara dia nak royak dia lapar? Iaitu dengan cara dia menangis. Dan sebagainya tu. Ini dia ada tu. Benda. Jadi cara dia nak royak ini Tuhan sudah bagi dah kepada semua orang. Kepada semua makhluk dah. Lagu mana nak berlindung. Ada. Semua makhluk ada. Ni masuk dalam lubang. Ni nak berlindung. Masuk dalam sarang dia. Ada. Masing-masing sarang dia tu, itu Tuhan bagi hidayah kepada dia. Cara nak buat kan. Cara nak berlindung lagu mana. Ada belakang cara. Cara masing-masing kan. Itu hidayah Tuhan bagi kepada semua makhluk. Ni kita kata begitu juga manusia pula gitu juga. Dia setting gitu dah. Kalau bahasa Allah ni kan memang Tuhan setting lagu tu dah. Memang boleh. Untuk kebaikan dia memang dia boleh mikir. Lagu mana cara nak buat, itu kita panggil hidayah. Hidayah peringkat pertama. Ni semua orang boleh. Semua orang boleh, semua jenis makhluk dapat. Yang kedua kita panggil hidayah irsyad. Hidayah irsyad ataupun hidayah melalui bimbingan Rasul. Ni bimbingan ni. Nabi mari royak. Nabi mari terang lagu mana cara nak buat. Dalam Quran sebut begitu ya, dak nak ambil air maya. Basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh kaki. Kan? Sapu rambut, basuh kaki. Tapi Nabi mari royak. Lagu mana cara dia? Sebenarnya gana. Basuh tangan, basuh muka setengah mana. Sapu rambut tu banyak mana. Itu Nabi royak. Itu kita panggil hidayah irsyad. Melalui petunjuk Nabi. Quran royak. Hak ni tidak semua orang dapat dah. Hidayah ni hak Quran tunjuk, Quran royak, Nabi royak. Ini tidak semua orang. Orang Islam lah boleh hidayah ni. Orang agama lain tak ada. Bimbingan Nabi, bimbingan Quran tak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, hidayah kita panggil hidayah untuk dia nak hidayah taufik kita panggil. Hidayah untuk dia nak beramal. Dengan hak dia dapat tu. Bukan sekadar tahu saja dah. Tuhan bagi hidayah untuk dia buat pula. Untuk dia amal. Ada orang tahu boleh tu. Hidayah irsyad tu dah. Tapi tak boleh nak buat lagi. Ada orang Tuhan bagi hidayah. Siapa dia boleh buat. Ada seorang lagi hidayah. Kita panggil hidayah istiqamah. Hidayah nak berkekalan. Hidayah berkekalan. Hidayah taufik tadi. Kalau hidayah taufik tu, semua sebenarnya ada dalam Quran belakang tu. Hidayah berkekalan lagu mana? Ihdinas siratal mustaqim. Ni sahah pula. Tahu buat tapi buat sekali buat. Kita tak sila tu ihdinas siratal mustaqim. Minta semacam hidayah tu. Minta semacam. Bapa minta semacam dah kita duduk semayat dah ni. Duduk ngaji Quran dah ni. Nak suruh istiqamah. Nak suruh baca sokmo, nak suruh semayat tu. Lagu tu sokmo. Meningkat sokmo. Hak tu payah juga. Dia kena dapat hidayah kita panggil istiqamah. Hidayah istiqamah pula. Ihdina situ tu. Maksud dia apa? Berilah petunjuk pada kami. Kita orang Islam tu. Kita orang beriman tu. Minta apa lagi tu. Setiap kali semaya ihdina semacam tu. Bagilah petunjuk pada kami. Petunjuk apa tu situ tu? Petunjuk nak suruh berkekalan. Nak suruh terus lagu tu semacam. Itu yang keempat. Yang kelima. Hak ni lah. Hidayah khusus. Kita panggil hidayah khusus. Hidayah khusus ni tidak ada pada semua orang. Hidayah khusus. Salah satu sebagaimana kita sebut tadi kepada orang yang berjihad. Tuhan bagi hidayah khusus kepada dia. Begitu juga kepada orang yang sabar ni. Tuhan bagi hidayah khusus. Lagu mana? Hidayah khusus. Boleh jadi dia ni jadi kuat. Ketika ditimpa ujian tadi tu dia jadi kuat. Dia bertawakal.
Tawakal dia tu lebih pada orang lain. Orang lain tidak tawakal setara tu dah. Dia serah diri dia kepada Tuhan tu lebih. Itu Tuhan bagi tu. Hidayah khusus. Tenangnya hati. Orang lain kalau ribut dah dia tenang. Nampak itu hidayah khusus. Yang Tuhan bagi kepada dia. Nak mudah kita kata contoh gak kita apa ni? Hidayah ni ginilah. Kita kata mula-mula sekali hidayah Tuhan bagi secara umum. Contoh kita kata kita belajar ni semua belajar ni lagu tu belaka dah. Kalau peringkat rendah dah belajar gitu, belajar ngira, belajar baca dan sebagainya. Okey, lepas tu hidayah yang kedua tadi kita kata hidayah irsyad tadi tu dah. Guru kita ada guru kita royak lagu ni cara nak capur lagu ni. Kalau ada banyak gini kena buat satu tangan lah kena dan sebagainya. Capur lagu ni tu tunjuk ajar daripada Nabi, bimbingan. Kalau contoh belajar tadi tu gitulah, ada bimbingan. Nabi royak lagu mana. Bukan kata kita faham mana ni kena bijak-bijak sendiri. Tidak. Tuhan sudah royak dah. Lagu mana. Tapi semua orang ikut nasihat ke? Tidak juga dah. Semua orang ikut supaya tok guru dia ajar ke? Tidak juga. Hidayah irsyad ni kan orang hak tak dapat hidayah irsyad tadi, dia tak ikut kan. Hak Nabi ajar tu. Begitu juga. Lepas tu naik hidayah peringkat ketiga dah, hidayah taufik tadi, nak buat. Ada tok guru ajar dah lagu mana cara nak buat, tapi tak buat. Tak buat. Kita kata tak amal tadi tu dah. Tahu dah gambar-gambar tapi tak buat. Gagal juga. Kalau nak kira dah, kesah tu. Tahu dah cara dia, teori dia macam-macam dah belajar. Cuma tak aja buat. Maka tak jadi juga. Dia kena dengar dan usaha buat. Barulah jadi. Belajar buat kik dok tengok dah lah. TikTok capur go tu. Tahu dah cara dia. Lepas tu bakar selama 5 minit. Tapi tak buat. Tak jadi juga. Itu kita panggil hidayah peringkat yang ketiga. Tak ada hidayah kalau nak buat tu. Tak ada dah kita kata dah. Aku kira dah. Peringkat yang ketiga. Lepas tu hidayah istiqamah. Hidayah istiqamah lagu mana? Sebagai contoh kalau sekolah tak ada juga. Cikgu ajar. Lepas tu dia buat pulak. Lepas tu dia berterusan tu buat belajar siapa kau naik sekolah menengah. Siapa kau naik U. Barulah berjaya. Bukan kata berhenti. Berhenti setakat sekolah menengah. Boleh jadi dia berjaya kat lain dah. Tapi dari segi belajar tu dia berhenti habis. Tak berjaya dah lah. Berhenti separuh jalan kita kata dah. Itu maknanya dia tak ada hidayah untuk istiqamah. Hidayah untuk istiqamah ni maknanya dia terus ke. Kalau dah contoh belajar agak belajar sampai habis belajar. Kalau kita kata belajar tak akan habis dah, tapi habis peringkat dia lah. Belajar semacam. Itu istiqamah pula. Memerlukan hidayah lain pula. Nak buat tak ada hidayah lain, nak istiqamah hak lain pula. Lepas tu hak ngelah sekali hidayah khusus. Hak ni lah. Hidayah khusus ni kepada orang-orang yang tertentu saja. Pada orang-orang yang tertentu. Sebagai contoh apa dia? Kalau kita buat contoh belajar tak ada. Belajar istiqamah, naik peringkat demi peringkat, universiti, master, PhD. Habis dah PhD tu dah. Dia akan mikir nak buat gol lain. Aku nak buat hak aku lah pula. Tidak. Itu hidayah khusus tu. Mari nak buat hak dia. Aku nak buat hak aku sendiri. Aku nak kembangkan lagi hak aku belajar ni. Aku belajar setahun ni dah. Nak buat lagi. Nak lebih lagi. Itu tidak semua orang ada dah lah. Tidak semua orang ada. Istiqamah buat apa? Setakat kita saja. Nak sebar lagi kepada orang lain. Tu ada proses lagu tu tu. Nak biar bertambah lagi. Nak biar istiqamah dah kalau nak kira dah. Lebih baik lagi. Itu tidak semua orang ada. Itu kita panggil hidayah khusus. Begitu juga orang sabar dan istirja ini besar kalau nak kira dah. Besar dia dapat ni. Hidayah khusus ni. Hidayah khusus kat kalau kita peringkat kelima tadi dah ngelah tu dah. Habis belajar U dah. Boleh PhD dah tu. Hak khusus. Boleh hak tu. Tetapi cara dia nya dah. Cara dia dengan ikhlas, dengan sedar, dengan yakin.
Tu istirja tu, sabar pun lagu tu juga dengan yakin, dengan percaya hak tu royak. Sabar ni lagu mana, maka insya-Allah kira-kiranya akan dapat 3 benda ni. Janji tu rasanya setakat tu dulu untuk kali ni. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita tengok bahawa surah ketiga ni dan selawat rahmat dan petunjuknya kira roh. Apa daripada ini kita pula daripada roh. Okey. Apa kata rahmat, selawat dan juga petunjuk ni daripada roh. Itu kita kata roh ni hak dia bui kita. Hak dia bui kita. Benda hak dia bui. Ilah ni hak kita bui ke dia. Kita kena buat ke dia. Gapo dia? Hak kita kepada dia. Kita kena sembah dia. Kita tidak boleh menyengutukan dia dengan benda lain. Sebab apa? Sebab dia ilah. Kita kena bertawakal hanya kepada dia. Kena minta tolong dengan dia. Sebab apa kena minta tolong dengan dia? Sebab dia ilah. Sebab dia ni Tuhan hak tak ada hak serupa dengan dia. Sebab tu kita kena minta tolong dengan dia. Dia ni Tuhan hak apa ni? Tak ada dah. Yang layak sebagaimana dia. Maknanya ilah ni kita dengan dia. Dari sudut kita apa ni? Dengan Tuhan. Adapun roh ni kalau kita berarti banyak hak Tuhan bagi kita. Berkaitan dengan hak Tuhan bagi kita. Tuhan bagi rezeki kepada kita. Sebab apa? Sebab dia roh kita lah. Tuhan bagi rahmat kepada kita. Sebab apa? Sebab dia roh kita. Tuhan bagi hidayah kepada kita. Sebab apa? Sebab dia roh kita. Sebab dia roh kita. Dia membimbing kita. Tuhan bagi hidayah kepada kita. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu mendapat hidayah. Sebab apa? Sebab Tuhan itu roh. Bila Tuhan itu bersifat roh, membimbing, sebab tu dia nak bagi hidayah. Dia buat mari rasul, buat mari Quran. Tidak. Sebab dia bimbing. Nampak tak? Dia ajar, dia nak ajar kita. Buat mari kepada lagi. Sahabat dan sebagainya ada. Ulama mari tulis royak kita. Ada semua di sepanjang zaman tu dah. Nak suruh kita dapat hidayah tu. Dia dengan cara dia buat mari benda-benda tadi. Sebab dia roh kita. Kalau dia tidak roh boleh jadi tak ada benda tu dah. Tak ada. Tak ada dengan cara lagu tu. Boleh jadi pakai bui kat demo kira diri lah. Ada. Mari Quran kat demo kira diri. Demo baca, demo pehas diri. Lalu mana cara nak buat ada. Tak ada siapa-siapa tunjuk pun. Kira dah. Demo pehas. Fungsi ilah bila mana? Bila mana? Ada roh kan yang dia beri dah. Dia ilah tu lagu mana pun. Kita akan rasa dia yang menentukan bagaimana. Ilah ni sebenarnya ya, dari satu sudut kita kata dia roh, dari satu sudut dia ilah sebenarnya. Kalau nak kira pada roh dan ilah tu hak tolong je. Kalau kita mungkin ilah pun kembali kepada Allah. Roh pun Allah juga. Tuan tolong je. Cuma dari sudut ni dia kita panggil ilah. Dari sudut dia bagi rezeki pada kita, dia tu sebagai ilah. Dia tu sebagai roh. Tapi Tuhan tu Allah tu juga. Dari sudut kita sembah dia, dia itu sebagai ilah. Tapi Allah tu juganya. Di akhirat pun banyaknya dia sebagai, kalau di akhirat boleh jadi hak roh tu tak ada mana dah. Ilah dia tu nyata. Ilah, sifat ilah. Tapi roh tu ada lagi juga sebenarnya roh. Roh dia sampai bila-bila lah kalau nak kira dah. Dia bagi rahmat kita, ampun ke kita, hak tu sebagai roh. Dia panjang sebenarnya ni tauhid uluhiyah, rububiyah ke apa ni dah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.